Soalan saya lah, bolehkah kementerian angkutan menjelaskan sama ada terdapat rancangan jangka pendek atau jangka panjang untuk tambahan baik kecekapan perkhidmatan LRT ini atau MRT tanpa bergantung pada subsidi tahunan kerajaan? Dan adakah prasarana sedang memperkukuhkan sumber pendapatan bukan tambang seperti sewaan ruang komersial, pengiklanan untuk tampung kos operasi ini dan mengurangkan beban kewangan kepada kerajaan? Terima kasih. Memang kita mengambil pelbagai langkah dan inisiatif untuk menambah hasil kepada pihak prasarana, khususnya kepada Rapid Rail juga. Sebab dalam prasarana ini merupakan satu kumpulan. Dia kumpulan ada beberapa syarikat. Prasarana ini adalah syarikat induk. Di bawahnya ada Rapid Rail, ada Rapid Bus, iaitu yang mengoperasikan bas, dan juga ada satu syarikat khusus yang dinamakan sebagai Pride untuk mengkomersialkan stesen-stesen kita dan sebagainya untuk mendapatkan hasil-hasil bukan tambang seperti iklan, seperti naming rights oleh stesen dan sebagainya. Kita memang cuba untuk menambah hasil kepada prasarana untuk mengurangkan beban kewangan kepada kerajaan. Tetapi kita kena faham bahawa kos untuk mengoperasikan rail ini sangat tinggi. Umpamanya pada tahun 2024, kos keseluruhan untuk kita mengoperasikan Rapid Rail ini ialah 1.216 bilion. Hasil kita hanya 633 juta, hanya separuh. Jadi separuh itu ditanggung ataupun kerugian ditanggung oleh kerajaan. Jadi walau macam mana pun kita nak tambah hasil, memang bukannya mudah untuk merangkumi keseluruhan kos yang diperlukan. Namun begitu, kita akan tetap cuba untuk melaksanakan lebih banyak TOD, lebih banyak hasil bukan tambang. Dan saya sendiri juga mengambil peranan yang aktif. Umpamanya saya cuba mendapatkan syarikat-syarikat korporat untuk naming rights kepada stesen. Baru-baru ini saya telah lancarkan stesen bandaraya yang ditanggung ataupun ditaja oleh Bank UOB, dan banyak lagi syarikat-syarikat korporat yang kita cuba untuk menaja stesen-stesen ini supaya naming rights itu diberikan kepada syarikat korporat, mereka bayar kos ataupun hasil ini kepada pihak pasar. Terima kasih.